sakit ke apa ke kan, mesti kita ambil tahu. Maka sejak daripada hari itu, gajah betina lah yang mencari makan untuk gajah jantan. Dia bawakan makanan hari-hari, sampaikan gajah jantan ni terharu dengan gajah betina. Kamu sungguh baik gajah betina, kata dek gajah jantan. Yalah, siapa yang sanggup nak bawa makanan hari-hari kan kat kita. Kalau kita bagi manusia ni, pasangan kita lah. Maka sejak daripada hari tu, rutin harian gajah betina keluar ke hutan sekejap sikit mencari makan untuk gajah jantan. Lepas tu tibalah pada satu hari, gajah jantan, macam manakah kamu rasa dengan kesihatan kamu sekarang? Janganlah kamu terus begini, kamu mestilah kena kuat, kata gajah betina. Gajah jantan cakap, aku tak tahu katanya kan, ini semua dah dianugerahkan oleh Tuhan kan? Tapi kamu jagalah kesihatan kamu kan? Aku cukup bersyukur, kata gajah jantan, sebab ni kamu terlalu baik dengan aku, wahai gajah betina. Kau jaga makan minum aku. Janganlah cakap macam tu gajah jantan, kata gajah betina. Kamu pun pernah baik dengan aku, kata gajah betina. Semasa kaki aku terpijak duri yang akibat bengkak teruk, kamulah yang menjaga aku, kamulah yang pergi mencari makan untuk aku. Ini tiba masanya untuk aku membalas jasa kamu, kata gajah jantan. Kata gajah betina, kata gajah betina. Gajah jantan pun hanya tunduk sedih dengan dengar apa yang gajah betina cakap. Namun hari demi hari berlalu, penyakit gajah jantan ni semakin lama makin teruk. Tak ada tanda-tanda akan sembuh. Makin hari dia makin tenat. Satu hari gajah jantan berkata dekat gajah betina, wahai gajah betina, aku rasa aku ni dah tak lama. Aku rasa aku ni akan tinggalkan kamu untuk selama-lamanya. Maafkan aku, kata gajah jantan. Andai kata aku ni pergi dulu dalam hidup, dalam persahabatan kita ni. Gajah jantan pun sedih lah kan, dengan kata-kata dia macam tu kan, dia sedih lah. Kemudian gajah betina macam marah sikit lah. Wahai gajah